Hari tu ada yang tanya Diana, kalau nak simpan emas dekat Publico ni, kena ada online banking ke? Kalau tak ada online banking, macam mana? Kalau ada antara anda yang ada problem yang sama, save dulu video ni untuk rujukan. Cara mudah bila kita nak beli emas dekat Publico ni, sebenarnya bayar guna online banking lah. Bayar guna FPX. Bila selesai bayar, gram emas terus masuk dalam akaun waktu tu juga. Tapi tak bermakna bagi anda yang tak ada online banking, tak boleh buat simpanan emas dekat Publico. Sebab boleh je kita transfer duit tersebut melalui mesin ATM kepada akaun Publico terus. Selepas tuan-puan dah selesai buat bayaran, boleh ambil gambar resit tu dan muat naik gambar tersebut di aplikasi Publico sebagai proof pembayaran. Untuk staf buat pengesahan dan mudah je sebenarnya. Setiap cabaran tuan-puan pasti ada jalan penyelesaian. Selagi mana tuan-puan berdaftar dengan dealer aktif Publico yang terlatih, pasti mereka dapat bantu tuan-puan untuk memudahkan urusan buat simpanan emas di Publico. Tuan-puan nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas, boleh isi form saya ada di bawah ataupun DM Diana di bio untuk Diana guide step by step. Untuk lebih banyak lagi info emas dan kewangan, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.